Anda mahu memadamkan email tetapi hilang arah tuju? Jangan risau, video ini akan bantu anda untuk memadamkan email dengan penerangan ringkas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke saluran Macam Mana. How? Hari ini kita akan melihat cara memadamkan email melalui Gmail untuk mengurangkan penggunaan storan Google Drive anda. Saya akan terangkan cara ini secara ringkas. Sebelum kita mula, sediakan item-item yang diperlukan. Anda perlu menyediakan komputer atau telefon mudah alih dan rangkaian internet. Seterusnya, saya akan menerangkan sedikit tentang Gmail dan Google Drive. Penerangan saya ini adalah daripada hasil tontonan dan bacaan saya. Hampir semua orang hari ini menggunakan Gmail untuk menghantar dan menerima email. Tapi ramai yang tak sedar, setiap email yang anda terima atau hantar sebenarnya menggunakan storan Google Drive. Google Drive bukan sekadar simpan fail seperti gambar atau dokumen. Ia juga menyimpan semua perkara berkaitan Google, termasuk email Gmail. Masalahnya, ada email yang bersaiz besar dan ada juga email promosi daripada produk atau perkhidmatan yang pernah kita beli. Bila email ini terkumpul, storan Google Drive anda akan cepat penuh tanpa disedari. Sebab itu, penting untuk pilih dan padam email yang tak diperlukan supaya penggunaan storan Google Drive dapat dikurangkan dan dikawal dengan lebih baik. Baiklah, itu sahaja sedikit sebanyak maklumat awal yang perlu kita tahu sebelum kita mula memadamkan email. Tanpa membuang masa, jom mula. Pertama, buka Gmail anda dengan menekan di sini. Kemudian, cari email yang diingini secara manual. Tatal ke bawah dan ke atas untuk mencari email yang berkaitan. Selepas itu, letakkan kursor tertikus pada email tersebut. Anda akan melihat perubahan pada email yang anda letakkan kursor tertikus. Beberapa ikon akan muncul di sebelah kanan email tersebut. Akhir sekali, klik ikon tong sampah di sebelah kanan email untuk memadamkan email tersebut. Untuk cara kedua, klik pada kotak carian di atas. Seterusnya, untuk mencari email daripada pengirim tertentu, anda hanya perlu menaik from dan tanda titik bertindih diikuti dengan nama pengirim di kotak carian Gmail. Sebagai contoh, from Google, from YouTube. Selepas itu, tekan Enter. Gmail akan memamparkan email daripada pengirim tersebut sahaja. Dengan cara ini, anda boleh memilih dan memadamkan email yang berkaitan dengan lebih cepat dan teratur. Selepas itu, klik kotak kecil di sebelah kiri email tersebut. Dengan mengklik kotak kecil itu, anda menandakan email pilihan anda. Selain itu, jika anda mahu menandakan semua email, klik pada kotak kecil di sudut atas kiri untuk pilih semua email. Untuk carian jenis ini, anda boleh menandakan semua email pada halaman ini sahaja. Akhir sekali, klik ikon tong sampah di bahagian atas untuk memadamkan semua email yang ditandakan. Untuk cara ketiga, cari email dalam tempoh masa tertentu. Anda hanya perlu menaik folder, garis bawah, then dan tanda titik bertindih
diikuti dengan tempoh masa yang anda mahukan. Sebagai contoh, older than 1Y untuk memaparkan email yang sudah lebih 1 tahun, atau older than 1M untuk email yang sudah lebih 1 bulan. Selepas itu, tekan Enter. Gmail akan terus memaparkan email dalam tempoh masa tersebut sahaja. Dengan cara ini, anda boleh memilih dan memadamkan email yang tidak lagi diperlukan dengan lebih cepat dan teratur. Selepas itu, klik kotak kecil di sebelah kiri email tersebut. Dengan mengklik kotak kecil itu, anda menandakan email pilihan anda. Selain itu, jika anda mahu menandakan semua email, klik pada kotak kecil di sudut atas kiri untuk pilih semua email. Untuk carian jenis ini, anda boleh menandakan semua email pada halaman ini sahaja. Akhir sekali, klik ikon tong sampah di bahagian atas untuk memadamkan semua email yang ditandakan. Untuk cara keempat, anda boleh mencari email mengikut kategori tertentu. Anda hanya perlu menaik kategori dan tanda titik bertindih diikuti dengan jenis kategori yang anda mahukan. Sebagai contoh, kategori promotions untuk memaparkan email dalam kategori promosi. Selepas itu, tekan Enter. Gmail akan terus memaparkan email dalam kategori tersebut sahaja. Dengan cara ini, anda boleh memilih dan memadamkan email yang tidak lagi diperlukan dengan lebih cepat dan teratur. Selepas itu, klik kotak kecil di sebelah kiri email tersebut. Dengan mengklik kotak kecil itu, anda menandakan email pilihan anda. Selain itu, jika anda mahu menandakan semua email, klik pada kotak kecil di sudut atas kiri untuk pilih semua email. Untuk carian jenis ini, anda boleh menandakan semua email pada halaman ini sahaja. Akhir sekali, klik ikon tong sampah di bahagian atas untuk memadamkan semua email yang ditandakan. Untuk cara kelima pula, anda boleh mencari email mengikut saiz tertentu. Anda hanya perlu menaik larger dan tanda titik bertindih diikuti dengan saiz email yang anda mahukan. Sebagai contoh, larger 100 KB untuk memaparkan email yang bersaiz lebih daripada 100 KB, atau larger 1 MB untuk memaparkan email yang bersaiz lebih daripada 1 MB. Selepas itu, tekan Enter. Gmail akan terus memaparkan email dengan saiz tersebut sahaja. Dengan cara ini, anda boleh memilih dan memadamkan email yang tidak lagi diperlukan dengan lebih cepat dan teratur. Selepas itu, klik kotak kecil di sebelah kiri email tersebut. Dengan mengklik kotak kecil itu, anda menandakan email pilihan anda. Selain itu, jika anda mahu menandakan semua email, klik pada kotak kecil di sudut atas kiri untuk pilih semua email. Untuk carian jenis ini, anda boleh menandakan semua email pada halaman ini sahaja. Akhir sekali, klik ikon tong sampah di bahagian atas untuk memadamkan semua email yang ditandakan. Untuk cara keenam, anda boleh mencari email mengikut tab tertentu. Anda hanya perlu mengklik pada tab yang tersedia untuk menemukan email yang anda mahukan. Sebagai contoh, tab Promotions. Tab yang diklik akan memaparkan email dalam tab tersebut sahaja. Dengan cara ini, anda boleh memilih dan memadamkan email yang tidak lagi diperlukan dengan lebih cepat dan teratur. Selepas itu, klik kotak kecil di sebelah kiri email tersebut. Dengan mengklik kotak kecil itu, anda menandakan email pilihan anda.
Selain itu, untuk cara ini, anda boleh menandakan semua email tanpa mengira halaman dengan mengklik Select All Conversation. Akhir sekali, klik ikon tong sampah di bahagian atas untuk memadamkan semua email yang ditandakan. Sebagai langkah akhir, tindakan penting ini perlu dilakukan untuk mengurangkan penggunaan storan Google Drive anda dengan segera. Pergi ke trash di sebelah kiri Gmail. Jika anda tidak nampak, anda boleh tekan menu ke bawah. Selepas itu, klik Empty Trash Now iaitu teks berwarna biru yang berada di atas dan klik OK untuk memadamkan email secara kekal dan tidak boleh dikembalikan. Dengan ini, penggunaan storan Google Drive anda akan dikurangkan. Selain itu, anda juga boleh membiarkan email tersebut di dalam trash anda selama 30 hari dan email tersebut akan dipadamkan secara automatik. Jika anda perlukan ruang storan dengan segera, anda boleh memadamkan email tersebut sendiri. Sekarang, jom kita lihat peluang pekerjaan yang boleh dilakukan dengan ilmu ini. Sebelum video ini tamat, mari kita lihat idea perniagaan yang berkaitan. Ini hanyalah idea secara umum. InsyaAllah, jika saya berkesempatan, saya akan membuat video khas. Pertama, anda boleh membangunkan dan menjual panduan pengurusan email, sama ada dalam bentuk aplikasi, video atau panduan bertulis. Masih ramai individu dan syarikat tidak tahu cara mengurus email dengan betul dan di sinilah peluang anda untuk membantu mereka sambil menjana pendapatan tambahan. Untuk cara berniaga, anda boleh membuka kedai atau pejabat bagi meningkatkan keyakinan pelanggan. Anda juga boleh menawarkan khidmat bergerak supaya klien di mana-mana lokasi boleh mendapatkan bantuan dengan mudah. Selain itu, perniagaan dalam talian adalah pilihan yang lebih fleksibel dan menjimatkan masa. Apapun kaedah yang dipilih, pastikan ada perjanjian yang jelas untuk melindungi perniagaan anda dan menjaga privasi klien. Baiklah, itu sahaja idea perniagaan secara ringkas. Saya harap video ini bermanfaat kepada anda. Jangan lupa untuk berkongsi video ini dengan semua kenalan anda. Jika anda mempunyai cadangan untuk video yang akan datang, letak sahaja di ruang komen. Terima kasih kerana menonton. Semoga kita menjadi manusia yang berjaya di dunia dan juga di akhirat. Assalamualaikum dan jumpa lagi.